Seorang anak, walaupun kita bukan anak yang baik, apa salahnya kita angkat doa tengah malam? Kerana Nabi kata di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, satu, doa mak, doa ayah pada anak-anak. Yang kedua, doa anak pada mak dan ayah. Apa salahnya seorang anak, dia tak mampu nak balas jasa mak dan ayah dia dengan duit. Ada anak-anak yang macam tu, Ustaz, saya bukan kaya, saya tak mampu, Ustaz, nak bagi duit dekat mak ayah saya setiap bulan, saya pun tak cukup, Ustaz. Balaslah jasa mak dan ayah kita dengan doa. Kerana doa seorang anak itu makbul, Nabi cakap. Doa seorang ayah pada ayah dan ibu pada seorang anak tiada hijab. Doa seorang anak pada seorang mak, pada seorang ayah tak ada hijab. Apa salahnya kita sebagai seorang anak angkat tangan, ya Allah, aku nak bagi duit dekat mak aku tak ada duit. Aku nak bagi duit pada ayah aku pun tak cukup. Ya Allah, tolong berkatkan rezeki mak aku, tolong berkatkan rezeki ayah aku. Tolong sihatkan mak aku, ya Allah. Tolong sihatkan ayah aku, ya Arhamar Rahimin. Doa itu didengar oleh Allah dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.